Wa an Imam Ahmad bin Hanbal annahu qala idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlasi wal Mu'awwidhatain waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihi. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan suatu hadis bahwasanya apabila kalian memasuki makbarah orang Islam, bacalah Al-Fatihah, kemudian bacalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan bacalah Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq. Hadiahkan pahala kepada mereka, sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada orang-orang tersebut. Maka membaca Al-Quran di perkuburan, membaca Al-Quran dengan menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, akan sampai pahalanya, sebagaimana riwayat Ahmad bin Hanbal terdapat dalam kitab I'anatul Talibin karangan daripada Said Abi Bakar Syata radhiyallahu anhu.